warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Okey, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir bersama saya. Okey, hari ini sebagaimana biasa gejala sosial dan saya ingin membawa para penonton semua ke sebuah sekolah menengah di daerah Enstek di Negeri Sembilan yang dikenali sebagai SMK Enstek. Dan terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, pada guru-guru dan para pelajar yang hadir pada program ini. Dan satu keistimewaannya program ini adalah ia dilakukan berterusan pagi dan petang, iaitu untuk sesi pagi dari pukul 8 hingga 10 pagi dan sesi petang antara pukul 11 hingga 1 petang Jadi banyak maklumat yang kita salurkan kepada para pelajar dan sambutan sangat baiklah para pelajar sangat baik dan mereka bertanya soalan-soalan sebenarnya. Dan saya terpaksa menggunakan salah seorang daripada pelajar tu minta izin pihak sekolah. Ini pelajar yang suka pada kamera, pandai dia ambil gambar Saya minta izin supaya ia dapat mengambil gambar-gambar video-video. Jadi inilah hasilnya. Terima kasih juga pada pelajar tersebut. Dan sama-samalah kita kongsi. Jom kita saksikan Lebih lanjut dengan ceramah kita, dan beliau merupakan seorang penceramah bebas. Alright, hari ini kita bagi tumpuan sepenuhnya kepada penceramah. Sebelum tu saya minta awak tolong bagi sama, okey? Boleh? Boleh SMK Bandar Enstek? Dengan tajuk yang hebat? Alright. Saya bagi okey, saya ada dua pengenalan diri, satu gambar biasa, satu video klip. Nak tengok satu ni. Seramai 135,000 orang remaja melibatkan diri dengan jenayah. 135,000 orang tak ramai itu. Dan daripada jumlah ini, hampir 4,500 pelajar sekolah. Oh, yang pelajar sekolah 4,500 tau yang melibatkan diri dengan jenayah. Apa kes dia pelajar sekolah ni? Oh, ingat apa kes dia? Saya bagi 3 top kes 3 kes. Mak bapak susah tau nak cari duit, bukan senang. Mak bagi duit, makan kat kantin, beli buku, berita. Dia tengok kawan dia ada handphone baru, dia pun teragak dah. Tak ada duit, apa dia buat? Jom kita rompak 7-Eleven lah. Ada kes, budak belajar rompak 7-Eleven ada. Yang ketiga, kenapa dia kes rogol? Sebab belajar tengok benda lucah. Itu yang saya nak cakap tu. Jangan tengok, awak nak lagi ni ujung jari dia tahu, ujung jari dia. Kalau nak tengok, dia nak tengok yang betul-betul. Awak jangan ambil benda yang tak senonoh ni Jangan sesekali. Ada juga remaja perempuan ni, pelajar perempuan yang nak pergi enjoy kat Genting Island tau. Dia takut mak marah, dia hilang seminggu. Dia kata dia balik, dia kena colik mak, dia kata sebaik dia lepaskan ni. Tapi bila polis siasat tak mahu dihalang keluarga untuk bersekuri, dia pergi ke Thailand dengan kawan dia. Yang ketiga, ada juga remaja perempuan mengaku telah dilarikan dan dirogol. Dia kata orang merogol dia. Bila polis siasat betul-betul, suka sama suka boyfriend dia Dan ada juga remaja mendakwa dilarikan makhluk halus. Ya Allah, makhluk halus apa? Hantu kan? Sebenarnya siapa yang hantu? Dia yang hantu sebenarnya. Dia tipu mak bapak. Macam kisah kita apa dia? Ingat agama, ingat Allah saja. Yang Islam ni ingat Allah saja. Agama merupakan benteng yang kukuh, betul tak? Kalau awak ada Tuhan, ingat Tuhan, awak tak buat gejala sosial ni. Yang kedua, dengan nasihat mak bapak dia sangat penting tau. Ibu dan ayah kita sangat penting. Okey, Cik nak tanya Farhad ni. Farhad, besok exam tau. Malam ni dekat stadium ni, ada awak punya tim hebat lawan dengan JDT.
Awak nak pergi tengok bola ke nak belajar? Nak baca buku? Ha? Dengar. Kawan awak cakap dia nak pergi belajar walaupun tim dia nak pergi belajar. Bagus, tepuk tangan pada dia. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Bagus ya. Hari ini masyarakat kita dijadikan gemakan keseluruhan lalai dengan hiburan jauh daripada ajaran agama. Oleh siapa? Oleh satu kumpulan yang kita panggil hantu ala baru, serangan hantu ala baru. Remaja-remaja ni kena serang ni. Masyarakat kita kena serang oleh serangan hantu ala baru ni. Malangnya kita tak takut hantu ni. Sepatutnya kita takut dengan hantu kan? Tapi remaja semua suka dengan hantu ni. Hantu ala baru ni. Saya tunjuk ya. Inilah hantu yang selalu dikatakan remaja masyarakat kita mengajak pada perkara negatif. Ini hantu dia ya. Ini hantu ala baru. Saya tunjuk. Ini dia. Hiburan melampau, budaya kuning, drama-drama tak senonoh kat kiri tu, perkara bebas. Inilah hantu ala baru. Tapi kita suka. Remaja tu rosak sebab dia kena benda macam ni. Kalau awak buat macam ni, awak kena tangkap. Habis dia yang percaya dekat saya ya. Mak suruh pergi sekolah, bukan suruh pergi kelah ni. Dia pergi kelah ya. Awak tengok ni. Kalau kena tangkap, awak susah nak jawab. Dan ini dia satu lagi. Ni tengok kakak ni, sekolah menengah ni kan. Saya dengan umur ni, saya dah tua ni, saya tak pernah masuk ke tempat ni. Awak tahu tempat ni tempat apa? Tempat kedai jual alat-alat seks ni, awak bayangkan. Dia boleh masuk dalam kotak malu langsung ya. Dia masuk, dia tengok tentang dia beli kot. So jangan belilah. Awak ingat belinya dua je kan? Tapi akhirnya boleh menyebabkan benda yang tak elok ya. Ada ponteng tak? Okey, jangan ponteng. Tak elok. Kenapa belajar ponteng? Tak minat belajar, bosan, kawan-kawan ajak ya. Nak suka enjoy, suka keluar sana ya. Rugi masa pelajaran, rugi masa, jadi tak tanggungjawab. Dan yang paling penting ni nombor 5 ni, terdedah pada gejala sosial lain. Jauhi perkara negatif. Siapa yang tak ada lesen, jangan naik motor, jangan bawa kereta. Nanti jadi macam ni, aksiden, mati. Mak bapak tunggu mayat tu. Ni dia mati ya. Aksiden, pelajar sekolah tak ada lesen. Tak ada lesen ya. Pilihlah rakan yang baik. Macam saya cakap ni best friend ni. Ni semua best friend ni. Pilihlah rakan yang baik ya. Pilihlah rakan yang baik. Tak apa, 2 orang aja kawan kita ya. Bangsa punya takut marah, pakaian tingkah laku, cerminkan wajah. Ini hanya untuk anak-anak gadis. Hati-hati ya. Salah satu punca berlaku di Kisrogol adalah pakaian. Ada soalan ya? Bagus. Nama apa? Firman. Kadang kelas Firman. Okey, Firman. Bagus Firman. Firman kita tangguh kan? Apa soalannya bagi tahu? Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau campur sama sejenis tu macam mana? Campur lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kalau gay ya, okey, kalau gay itu saya ambil keputusan kita buat LGBT. Kita ada satu bab LGBT. Nak tengok tak? Tak ada, awak tahu lah macam mana. Saya ni ibu bapa sepenuhnya, hidup anda akan lebih bermakna. Awak nama apa? Danish 2 bakat. Memang 2 bakat ni memang bagus lah kan. Apa sedikit urusan awak tadi awak tengok apa yang awak rasa terpaling awak nak ambil pelajaran? Taat pada kedua ibu bapa kita kerana kedua ibu bapa kita merupakan syurga kita. So yang itu yang paling awak rasa kita kena ambil pelajaran. Okey, baik, betul. Terima kasih banyak Ani. Ini ada untuk awak. Terima kasih Danish. Kakak nama apa? Mia. Kelas? 2 bakat juga tengok. Memang bakat. Okey, apa daripada perkongsian Cik Amina tadi, apa yang awak rasa awak terkesan untuk awak ambil pelajaran? Kes bawah bayi itu pada dia sangat kecil. Tapi bukan untuk Mia.
lebih ya, macam mana jadi kata. Jadi cikgu harap kamu mendapatlah maklumat dan juga pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Encik Hamidah tadi. Dan yang paling penting, jauhi apa? Jauhi dadah, jauhi sekelas, break dan sebagainya. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan majlis penyampaian sijil penghargaan dan senang hati kepada Encik Hamidah. Terima kasih. Saya sebenarnya suka sangat kalau ada pelajar-pelajar yang memberi soalan semasa dalam program ni, mengangkat tangan, dan mana yang saya boleh jawab saya akan jawab. Saya amat alu-alukan kerana pertamanya untuk kepahaman apa yang dia belajar tadi, apa yang dia dengar tadi, apa yang dia tengok tadi, boleh ditanya kembali kepada saya jika ada kurang kepahaman ke. Kalau mana yang saya boleh jawab, saya direct saya jawab dengan dia. Yang itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak melatih para pelajar kita supaya lebih berani lagi. Jadi seorang yang pemberani di depan publik untuk bercakap. Sekian dulu untuk kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Hingga bertemu lagi di lain video. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.